Terima kasih Tuan Imam. Baik. Ada sahabat Nabi yang tajam pemikiran dia. Tajam pemikiran dia. Tinggi ilmu firasat dia. Ada. Ada sahabat Nabi yang rendah pemikiran dia. Macam anak kita juga lah, anak kita pun ada. Tentu ada yang cerdik sikit, ada yang kurang cerdik sikit. Biasa. Macam Ustaz Rozali, Cikgu Jazuli dulu ngajar. Kita boleh banding. Ada anak murid kita pick up kuat, cepat tangkap, cepat ingat. Ada anak murid kita sampai 3 kali ngajar pun tak faham juga. Kita kena terang dengan dia. Sebab itulah di sekolah adanya kelas pemulihan untuk pelajar-pelajar yang lembab. Lembab ni makanya lembab. Dia pemikirannya lemah. Dan yang 3, sifir kali 2 pun tak hafal. Yang 3, 1 kali 2, 2 kali 2, 2 3 kali 2, 2 4 kali 2, 2 semua 2. Macam mana kau dapat matematik ni? Sifir tak hafal. Yang jawapan yang 3. Terpaksa dimasukkan kelas pemulihan. Kita kena pulihkan. Ada pelajar yang kuat tangkapannya, cepat. Ada pelajar yang segi akademik lemah, tapi segi kemahiran dia tangkas. Suruh repair basikal boleh, suruh repair motor boleh, suruh repair motor boat boleh. Bab kemahiran dia punya. Suruh tukang rumah pandai, tapi suruh baca buku pemalas mampu. Memang tak boleh, memang jenis tak nak baca buku. Ada cerita. Ada juga orang macam tu, tapi kemahiran memang. Dia tengok, cuba Ustaz Jin, kalau kata dia komen tu Ustaz Jin, dia ada ada yang tak kena. Kat mana tu tuan komen? Saya dengar. Ni dia. Kat bawah tu. Dia pun Tok Jin, Jack. Orang punya ada benda bawah yang rosak. Tapi belajarnya sampai tingkatan 3 lah. Masuk college vocational, ambil automotive, repair kereta. Pelajaran dia tak kuat, memang tak boleh. Bab akademik tak boleh pergi, tapi bab kemahiran nombor 1. Ini tahap yang berbeza. Para sahabat itu juga. Baik. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Di atas tu, sebelum ke sebelah tu, kata yang musuh tu, bagi dia memberikan perempuan yang sama rasa sehingga menyebabkan dengan merasakan bahawa dialah yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Contoh pertama, An Abi Rifa'ah Al-Adawi, radhiyallahu ta'ala anhu, qala an Humaid bin Hilal. Kata Abi Rifa'ah Al-Adawi radhiyallahu anhu, beliau berkata an Humaid bin Hilal. Qala Abu Rifa'ah, kata Abu Rifa'ah Al-Adawi, sahabat Nabi ni, intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktubu. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang menyampaikan ucapan. Qala Abu Rifa'ah, faqultu ya Rasulullah, maka aku bertanya, ya Rasulullah, rajulun gharibun jaa yas'alu an dini. Ada satu lelaki yang tak tahu, gharib ni tak pernah tengok lah, stranger. Gharib ni kita boleh kata stranger lah dalam bahasa Inggeris. Orang asing, gharib. Dia datang, maknanya Abu Rifa'ah ni mengandungkan hal dia kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada satu lelaki ni gaji benar orang wapun, datang bertanya tentang agamanya. Yas'alu an dinihi, la yadri ma dinuhu. Dia datang nak bertanya kepadamu tentang urusan agama dia. Dia datang nak tanya tentang urusan tentang agama. Kerana apa? La yadri ma dinuhu. Dia tak faham tentang hukum agama. Mungkin lelaki ini baru memeluk agama Islam, agamanya. Jadi dia tak
Tak banyak yang dia tak tahu. Jadi nak tanya jumpa Nabi, nak tanya. Kata Abu Rifa'ah. Qala aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Rifa'ah pun berkata, aqbala alayya. Maka bagi dia datang kepada aku. Nampak. Wa taraka khutbatahu. Meninggalkan, maksud dalam keadaan baginda SAW meninggalkan khutbah, menghentikan khutbah, menghentikan ucapan dia. Kemudian hatta taha ilayya fa'utiya bi kursiyin hasibtu qawaimahu hadidan. Maka aku diberikan duduk di atas satu kursi. Yang aku menyangka, dia rasa bahawa kaki kursi itu semua diperbuat daripada besi. Bukan Fa'utiya ni maknanya didatangkan. Bukan datangkan pada Abu Rifa'ah, didatangkan kepada Nabi SAW. Nabi diberi duduk di atas satu kursi. Kata Abu Rifa'ah, rasa-rasa kaki kursi itu diperbuat daripada besi. Macam tu. Qala faqa'ada alaihi Rasulullah SAW. Maka Abu Rifa'ah pun menyambung perkataan bicaranya. Maka Nabi pun duduklah atas kursi ni. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah. Maka Nabi SAW pun mengajarkan kepada aku apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada dia tentang agama Allah. Thumma ata khutbatahu. Kemudian dah selesai, Nabi sambung balik ucapan dia. Fa atamma akhiraha. Maka Nabi menyempurnakan khutbahnya sehinggalah ke akhir, sehinggalah selesai. Maksudnya Nabi meraihkan Abu Rifa'ah. Nabi berkhutbah ni, Nabi menyampaikan, kalau katalah khutbah Jumaat lah, Nabi sanggup berhenti sat nak menunaikan hajat Abu Rifa'ah. Lelaki ni tadi tanya pada Abu Rifa'ah satu soalan. Jadi Abu Rifa'ah ni ialah sebab Nabi ada. Jadi Abu Rifa'ah ni boleh jadi kata dengan lelaki ni, tak apalah, nanti soalan kamu ni aku bawa pada Nabi SAW. Jadi Abu Rifa'ah pun pergilah ke masjid, datang pun nak bertemu dengan Nabi. Ketika itu Nabi sedang berkhutbah, sedang berucap. Jadi Nabi SAW, bila Nabi mendapat tahu perkara ini, Nabi SAW menghentikan ucapannya, menghentikan khutbahnya. Nabi jumpa Abu Rifa'ah. Nabi duduk di atas satu kursi yang daripada besi, kaki buat daripada besi. Dan Nabi menyampaikan kepada Abu Rifa'ah jawapan soalan kemusykilan yang Abu Rifa'ah bawa daripada lelaki tadi. Dah selesai, Nabi kembali dan meneruskan khutbahnya hingga ke akhir. Maknanya Nabi SAW meraihkan hajat lelaki tadi, Abu Rifa'ah, yang asalnya daripada lelaki. Jadi Nabi meraihkan. Nabi tak pernah tanya pun, ada buat appointment? Kalau tak ada appointment, buat appointment dulu. Bila nak datang? Nanti saya akan tunggu. Tuang sekarang. Ada buat appointment? Macam kata Tuan Basir dalam filem Nabi Sallallahu. Ada buat appointment? Tak ada appointment.